buat sengit biasa lah. Projek tak sempurna, tengok Melayu macam ni lah. Soalannya, betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Macam tu. Betul Melayu macam tu. Cuma kalau ditambah dengan nilai Islam, tak sepatutnya Melayu jadi macam tu. Bila Melayu beragama Islam, dia tak akan buat begitu. Dia akan buat yang terbaik. Buat ceramah, buat begitu. Tengok kemas, ready, dan baju batik sama, duduk standby. Lepas tidak susun nak ni, siapa duduk sini pun, siapa pun tengok semua. Tambah kursi dah ready, PA system standby. Kalau ni tak bunyi, ada satu lagi. Nampak tak? Maknanya semua tu dibuat dalam keadaan, kalau boleh semalam rehearsal kan, dengan MC. Pada hari ni macam mengalu kan, macam tu kan. Itu tadi kan, beliau dilahirkan, dia dah ready. Maknanya integritinya dia lengkap. Dia buat yang terbaik yang dia boleh buat. Itu dia sebenarnya. Dia takkan buat janji siap, okey dah tu, daripada tak ada. Soalan lagi tu Asbol kan, asal boleh. Yang dia kena dia bukannya dia betul-betul nak buat yang terbaik kan. Ada janji, ada masalah kau. Lepas tu adalah wakil-wakil syaitan yang rajim kan, dia siap pejabat. Kau tak nak kerja lah, relax lah benda lain-lain. Siap tutupkan file kawan tu. Memang wakil syaitan tu. Kau ni semua setan lah ni. Syaitan marah aku kena belenggu. Dia kata, aku kena ikat, kena bersalahkan aku lagi. Dia kata. Itulah dia. Itu sebabnya dalam kita nak memupuk integriti, kena install 5 perkara dalam hati kita. Install 5 perkara. Yang pertama, sabar. Sabar banyak. Biasalah kita kerja dengan manusia, kerja kerajaan, jabatan kerajaan, macam tu lah. Sabar. Kau tengoklah, dia naik pangkat, pas dia. Kita ni apa weh? Memang orang yang cakap macam tu biasa memang tak naik. Betul. Perasan tak? Kan? Untunglah dia kejap sini. Untunglah dia kejap naik. Kita, yang seorang lagi pula menambah. Selagi mana dia ketua departmen kita takkan rasa weh. Nampak tak? Itu ayat biasa tu. Tengoklah. Khusus kalau pergi luar negara, entah dia. Sabah Sarawak, entah dia. Khusus kat SUK, entah aku. Jadi hal tu. Ni yang datang ni semua tak boleh luar negara ni. Dah cukup belum 7 hari? Dah cukup belum? Saya pernah mengalaminya dulu. Masa saya jadi pengarah undang-undang dulu macam tu lah. Pergi New Zealand. Ni pergi. PUU, jaga pejabat. Kali PUU dulu. PUU jaga pejabat. Muka jaga pejabat. Pergi pejabat. Lalas lagi dapat tak pergi. Saya baik bos saya. Dia bagi kat saya pergi. Dekat-dekat nak bersara tu. Masa tu tak adalah tahu nak bersara dah. Dapat pergi Korea kau. Main lah tengok drama back to back. Pergi terus. Betul. Terima kasih lah bos saya, Datuk Haji Abdul Halim Abdul Latif. Saya sebut nama dia. Baik dia. Saya pergi. Merasa tak saya pergi. Rupanya bila kita sabar kan, bila saya dah bersara, saya dekat bersara. Tunjuk kat hotel dapat 10% diskon. Tapi bukan semua hotel lah. Oh yo, dapat lah. Hotel-hotel biasa. Sebahagian pada apa kita dah belanjakan. Betul tak? Jangan kita claim. Baik. Berkat tu kita bawa balik. Sekarang aku ni pandai, suami aku pun pandai. Pakai baju batik butang sampai atas. Pula kaitan. Tapi anak-anak kita ni kenapa bodoh menantu-lantu ni? Apa silap dia? Tengok balik rezeki kita bawa balik. Kita claim dengan tak bersalahnya kita claim. Kan? Yang paling dia claim tak pernah menambah pendapatan. Claim hanya tambah pendapatan kalau tak buat dan claim. Itu tambah pendapatan. Kan? Bahagian kewangan selalu query. Kenapa khusus ni you all 5 orang pergi khusus yang sama tapi kenapa claim lain-lain? Kenapa you mahal pada yang lain? Mana bahagian kewangan sini? Kenapa lah aku tanya? Yang jaga bahagian kewangan selalu kan bagi query kan. Macam saya dulu kerja tu, bahagian kewangan dia ada borang pink tu. Kenapa ini? Kena jawab lah dengan jujur. Ni marah macam duit mak bapak dia gitu.
Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Kalau duit dia, mak ayah dia tak ada, dia tanya. So dia hanya jalankan tugas. So jawablah dengan jujur. Minta maaf, memang dia berbeza pada orang lain sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout dekat Syukir tu pun saya pusing 3 kali dah. Tak tahu simpang mana harus kutuju. Macam tu je. Dan jadi barulah bagi kawangan tahu nak slash ke, nak luluskan ke, bagi je jawapan. Nampaklah. Itu je. Yang kedua, amanah. Jaga amanah yang diberikan. Jangan guna mesin photostat untuk photostat salinan, dokumen anak untuk tujuan sekolah. Untuk tujuan pribadi tak halal. Setiap dakwah carbon yang digunakan untuk tujuan pribadi. Photostat slip gaji 3 bulan untuk tujuan personal loan. Tak salah kau pakai tu. Mesin photostat pejabat. Bawa anak kat pejabat. Dah jangan kacau mama. Duduk dia diam. Mama saja nampak. Padan kampung. Mana blok C? Blok C. Boleh tu empangan mana? Jiboy. Godong lalang. Mana gambau? Mama. Amak lagi. Ibu tu tak boleh lagi kan? Tak boleh lah. Kisah. Tak tahu lah. Macam baru dia pergi kan. Kalau dulu kan hebat. You duduk section mana? You duduk mana? KL mana? Section mana? Salam. Section 5. You? Section 20. Aku ke section 20. Kita section. Lepas tu tiba-tiba dah ada precinct. Putrajaya. Tiba-tiba kat Somban ada satu taman, dia pun pakai precinct. Lorong tak berapa banyak pakai precinct. Kalau nak muntah aku lalu ke taman tu. YTJT yang tahu je tahu. Macam tu. Mana yang duduk sana mohon terasa ke? Tak ada salah kan. Mama. Nampak tak? Tapi cakap tadi tu. Kan? Kalau kita tengok kan dalam bab ni kan, dalam bab kita bekerja ni. Jangan kacau mama. Kerja ni jangan kacau mama. Hari Sabtu kita buat kerja overtime kan. Sebab nak siapkan dokumen pemerintah. Program dia nak hantar paper tu hari Senin. Duduk dia ni ambil kertas orang selai, ambil pen orang sebatang ni. Dah conteng-conteng. Duduk dia ni jangan kacau mama. Kertas tu pejabat punya. Pen tu pun pejabat punya. Tak halal bagi kita gunakan untuk tujuan pribadi. Sebab kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini macam tu lah kawan bunyi lah. Jadi kena jaga. Jangan ni. Ingat tak kisah seorang sahabat nama dia Husam bin Nuh. Husam bin Nuh dia ada seorang hamba nama dia Mubarak. Mubarak ni hitam betul dia tu. Batalik. Memang betul hitam lah. Dia badui, Arab badui. Tapi dia baik. Jadi dia kata, wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku ni 3 bulan aku akan pergi berdagang di outstation 3 bulan. Kau jaga ladang buah aku ni. Baik tuan, dia pun jaga 3 bulan. Lepas 3 bulan Husam bin Nuh balik. Wahai Mubarak, kau tolong petik 3 biji buah paling manis bagi aku rasa. Dia petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga bagi. Buah pertama masam. Tak apa. Buah kedua pahit. Kau bodoh ni. Buah ketiga tawar, tak rasa apa pun. Benar kau ni 3 bulan ni terjemahan ni dah tak cantu berat. Kenapa punya gambar pula sampai kau 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni. Takkan kau tak tahu mana manis yang mana masam? Demi Allah, kau pesan kat aku itu suruh jaga ladang buah ni. Kau tak pernah suruh aku rasa. Itu amanah. Cuba kalau kita diberi peluang jaga ladang 3 hari, bukan 3 bulan. 3 hari ladang buah musangking. Bagaimana kaedah penjagaan kita ni? Buah jatuh terbelah, nampak isi kuning. Sini lah kebetulan. 3 hari berbakul buat balik. Share. Itu masuk amanah. Kalau lah saya boleh share ada seorang pemimpin. Kalau kita ambil nama seorang lah. Kalau Allah yarham Tuan Guru ni Aziz Nikmat. Contoh lah kan, dulu masa di Kelantan pun aku jumpa dia dekat pasar. Arwah ni jumpa. Minta tolong sign pengesahan pinjaman buku teks. Dia tanya, ni peribadi ke rasmi? Dia kata peribadi ke? Jadi dia pun kalau kata abang pakai pen ni lah, pen Renault yang berapa sim. Sebab kalau rasmi baru dia pakai pen yang ada wat basah yang kerajaan negeri bagi. Sampai cantik sekali je tu. Kan? Kita tanya tulis bawang sekilo, kilo sebab nak balikkan nak balik. Iya. Kan? Macam orang lelaki kan? Dah ready dah petang. Orang lelaki jaga-jaga. Orang lelaki. Dia ancaman orang lelaki ni kalau tengok Nabi kan, Nabi pada bulan Ramadan
Masuk aja asar lagi kuat Nabi beribadah, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Itu Nabi. Orang lelaki pun sama jaga-jaga. Orang lelaki, orang perempuan saya tak tegur orang lelaki. Masuk je asar, dia terfikir dah, masa Ramadan mana nak pergi, roti john mana nak cari, mana cik murtabak, yong tau fu, lai cikang, tau pong fah, char kway teow, bunyi Cina je saya. Mana nak cari ni, dia kata kan. Tapi dia orang lelaki lah. So fokus pada ibadah. Kalau ada kerja, settlekan kerja tu betul-betul. Tu je kan. Orang perempuan saya tak tegur sebab dia bukan lepas sah. Dia lepas sahur dia dah fikir dah. Jadi memang dah tak ditolong. So biar dia lah macam tu. Sebab dia kan chef, dia kena tahu apa menu dia kan. Okey, jadi jaga amanah. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jadi buang benda-benda yang tak baik. Macam tadi install, ni uninstall pula. Apa benda yang kita nak buang, nak integriti. Pertama, buang perasaan tamak. Ingat jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat tu. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham ke tak faham? Tak. Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak? Setuju ke tak? Tengok. Susah betul. Tengok orang lelaki, relax aja. Sebab orang lelaki ni dia tu lah orang perempuan kadang dia tak bohong. Dia tak menipu. Dia tak mencuri. Daripada satu benda dia tak boleh buang daripada hati dia. Sangka buruk. Bila kita kata jangan tamak kongsi tak apa, contoh ada bekalan kita siap kat luar tu mungkin ke rumah. So rasa macam tak habis, ambil satu je. Ataupun tak apalah, aku dah banyak, aku ambil lah. Ataupun kita letakkan pejabat, kita share, okay? Itu maksud kongsi. Ada maklumat baik pasal ceramah hari ni, share dengan kawan-kawan dalam media sosial. Kalau ada duit lebih, jangan kena ikut simpan seseorang. Kongsi rezeki, sedekah pada orang. Itu maksud sil. Lelaki seringkali dicurigai niatnya. Lambat balik. Orang tadi mengaji. Mengaji ke lepak ada kopi, yang bohong lah. Lambat pula. Besok tu tengok bos tak ada, pukul 3.30 je dia gerak balik. Awal lagi ni. Salah. Orang lelaki selalu saya ajak, kalau kau balik, orang tegur, awal lagi bang, kau start motor, kau keluar balik. Di mana bang? Awal lagi, keluar balik. Memang dia diam lepas tu. Ini contoh je kan. Tapi orang perempuan kalau diam lagi susah hati kita. Biar dia bercakap, kalau diam susah hati. Biar dia cakap. Orang perempuan ni memang dia kalau tak bercakap, gatal badan dia. Lepas tu satu perangai ni, kalau cakap kena pandang muka dia, tak faham. Pandang kat sini. Kena pandang. Dia macam tak puas. Pandang dah. Orang nak cerita. Masa nak kau kan yang gini tepuk-tepuk tangan tepuk. Kita tepuk lah, cakap je lah. Ada perangai macam tu. Kenapa kau bilang? Mana benda tu berlaku? Orang lelaki kalau macam tu memang pelik laku perangai macam tu kan. Macam tu. Jadi jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Tak jadi apa pun sombong. Saya ingat dulu, kalau kita lalu kan, dululah saya sekolah kan, kalau naik bas sekolah tu lalu kat Maru Jaya, lalu kat Abang Ya Allah, kalau lah aku duit, aku nak buat rumah besar macam ni. Hari ni orang tak heran dah rumah ni. Dah naik dah lelong, jualan, ada naik semua. Dah naik taman-taman baru. Taman, siapa pernah sangka ada apa? Ada legasi raja jadi taman, warisan puteri. Dulu orang heboh Taman Tok Wan. Saya ceramahkan Taman Tok Wan untuk kelakar betul. Ustaz tolong Ustaz, bagi ceramah, bagi galak budak muda ni datang. Ni tinggal Atuk dengan Wan ni. Nama pun Taman Tok Wan. Gelak betul aku. Rumah so besar. Tapi betul tak, sampai masa dia akan jadi laku, dia akan jadi lama. Berapa lama rasa baru, kereta baru. Berapa lama? Dia hidup mati rotek je dah, nak hidup rotek dah, mula boring dah. Beli motor berapa lama rasa baru? Seminggu dah, mula rasa lama. Itu dia. Penting baru. Berapa lama rasa baru cakap? Mana dia orang seronok kahwin? Jangan bohong lah. Mana dia orang seronok kahwin? Yang ramai seronok nak kahwin. Tengok muka you orang. Menanggung je lah. Sebab perkahwinan ni Ustaz adalah perjalanan sebenarnya. Cik, ada juga kan, sazah-sazah yang jadi panel sekali dekat TV tu kan. Sebenarnya perkahwinan adalah satu proses. Dia bukan destination Ustaz. Iya dia ambil lah kau kan. Memang tak ada siapa yang seronok. Yang ramai seronok nak kahwin. Nanti datang tau. Sabtu ni jam 11 pagi. Okey? Tapi jam pukul 3 kita dah tak ada dah sebab outdoor.
Ui, outdoor kita ni, storybook kan? Oh iya. Oh, dekat masjid Besi Kerjaya tu, dia angkat gaun dia kaya. Dekat dinding. Panas sana, panas kat sana, tangan sini. Lobai tu ambil wuduk dah 8 kali macam tu. Itu semua tu kan. Kan, nak sombong dengan apa? Dulu penyanyi tu punya sedap suara dia, tarik not sampai ke langit. Sekali masuk ke Gavaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak nyanyi. Kalau dia paksa juga not sampai ke langit, dengan dia ke langit. Dulu berlakon watak hero kan tak? Sekali ni dia dah tu watak bapak dah. Aku bila sebut nama ni marah betul dia kat aku, Datuk Rosyam. Dulu hero kot, Casanova weh. Ha, yang main dulu hero macam ni, pandang mata pun tak tahan ni. Yo, dulu. Ha. Sekarang watak jadi bapak. Cemburu anak nak kahwin. Benda dah. Aku 2 hari lagi nak camah ke tempat dia. Berapa bulan nak camah pembukaan pasar raya baru dia. Nak camah kat sana. Memang raya lah. Kan? Sampai masa. Dulu watak heroin kot dalam majalah Tunggu Sat Tengah jadi poster. Majalah tengah bekat jadi poster. Sekarang watak orang gaji. Saya cakap Indom ni dah tak ada watak dah untuk ni. Nak semua orang tu. Sebenarnya dia penyanyi kan, dia seorang penyanyi Datuk Nora. Tu macam mana dia orang boleh maintain semua tu? Tak, sebenarnya kita ubah dia punya range tu. Bila dah berusia kita akan ubah dia supaya dia bunyi macam sama, tapi sebenarnya dia dah rendahkan key dia tu dah rendahkan sikit. Oh, macam tu. Kita tak tahu kan. Kita tanyalah. Saya kawan-kawan artis yang mana? Saya berlakon pun ditawarkan banyak lah, tapi saya tolak lah. Watak tak sesuai kan. Samsul tu, Samsul Yusof. Offer saya watak Munafik 2. Munafik 3 dia belum offer lagi, Munafik 2. Dia tanya, Ustaz, saya tak apa lah. Watak tak sesuai. Kalau tengok Munafik 2 tu, watak yang hantu celah buluh tu. Aduh, itu lah. Itu yang ganti dengan orang itu, tak adalah gaji. Susah berlakon ni, susah. Saya berlakon yang cerita, Pakcik cuba awak tengok dalam YouTube tu, Janda Cosmopolitan. Biasa watak saya watak ceramah aja. So kali watak tu jadi ustaz dia mengajar, lepas tu ada orang tu suka dekat pelakon perempuan ni, suka kat Samsul Debat ni, ceramah ni. Ustaz, saya betul-betul nak jatuh cinta dengan ustaz. Berangan air mata dengan apa aku. Berapa kali tak jadi scene. Sebab tanya kau ni betul-betul ke apa sebenarnya? Kan betul. Susah sebab dia dah pandang, lepas tu jangan pandang sini, lepas tu ni, macam-macam lah. Banyak patah larang. Batasin tak berapa minit dia, tapi berapa lama shoot dia. Susah. Itulah lebih kurang kan. Jadi jangan kita sombong tak ke mana. Sebab berapa lama nak sombong? Sampai masa saya dah cakap dengan rumah saya, mungkin 2-3 tahun je. Lepas tu abang dah besar abang dah duduk rumah, jangan kau muntah dalam kapal tu. Saya pernah sekali, isteri saya memarah ni, ceramah. Bila ni saya exaggerate lah, ni lebih kurang macam tu lah. Ada sekali tu saya silap tanya, 30 April saya daripada Terengganu nak balik Sembai. Esok tu 1 Mei saya lupa, saya salah soalan. Hello, esok macam ni? Kerja tak? Ada meeting ke apa ke? Silap soalan ni. Abang, esok 1 dunia cuti tahu. Yang tak cuti tu abang, tak sampai simpan. Jangan tanya rumah. Abang macam mana kan? Boleh ceramah lah. Saya kata, tak boleh lah, berehat lah. Ya, kan? Itulah. Jangan sombong, tak ke mana pun. Takkan masuk syurga orang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, kan? Jangan belak-belagak kat pejabat. Saya sebenarnya daripada pejabat apa dulu, sekarang ni saya ketua unit integrity. Contoh lah kan. Saya pengarah. So dekat pejabat tu saya lah nombor 1 seorang tu lah. Nak belakang kenapa? Tak ada mana pun. Sampai masa dekat ujung tiang masjid tu, kenapa tu? Pencet. Sampai masa. Betul kan? Iya. Saya ni zaman nak belak-belagak pun mana? Tak payahlah, tak mana. Memang orang kampung. Saya selalu cakap, you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Kau ingat aku kampung tak boleh cakap orang putih ke? Itu saya camah dekat Perth. Camah dekat Perth. Australia ramai orang Melayu sana. Orang tak percaya aku kat Perth.
Puas aku bergambar macam ni. Macam kat Syalam, dia buat ajar betul. Ialah mana taknya dia bawa pergi restoran makan. Nama restoran apa tau? Makan-makan. Nama restoran mana dia nak percaya tu dekat apa? Dekat apa ni? Ya lah tu. Lepas tu esok tu sarapan kan santai-santai nama restoran. La ilaha illallah. Lepas tu camak kat dalam Dewan hotel apa Regency. Hyatt Regency masa tu. Dekat dalam dewan tu semua Melayu. Memang lagi lah tak percaya, payah betul kan. So lupa nak cerita tadi Australia sampai lah Melbourne, Perth, tapi pergi Turki, bukan luar Turki pergi lah dekat apa mana tu Kalam Bakar, cantik juga dia. Dia buatlah lawatan sambil belajar, buat paper tu. Walaupun kita tahu 70% confirm tolak kan, tapi buat tu adalah usaha kan. Jadi kita jangan sombong tak ke mana pun kan, sampai masa bersara. Dan saya dulu kawan pengarah. Sampai masa bila kita dah tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada dah jadi pengarah. Kawan-kawan yang staff yang dulu dia telefon bos. Dia tak ada pun lah, dia pun dah ada kehidupan yang masing-masing dengan bos baru. Kan? Tu kita kena belajar lah sampai masa ni. Kan? Tengok adik saya fikir tadi, adik saya 38 tahun pun Allah ambil nyawa. Saya mungkin tengah camang, hilang. Mana tahu kan. Umur beza tak jauh adik saya dengan saya. Kan? Dalam setahun dua macam tu. Oh memang macam tu kan, tak boleh bagi aku peluang langsung kan. Tadi aku dah saya batuk dan mula banyak aku cakap ni. Jangan kita sombong dan jangan kita dengki. Apa maksud dengki? Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Kena teruk kat Malaysia dua pakai. Hasad dengki. Dengki ni kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, dia kata dengki sama artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah tentukan untuk orang lain. Orang dah tentukan dia naik pangkat, kau marah kenapa? Orang dah tentukan dia dapat ni, kau marah kenapa? Kan, dia kahwin. Azhar, tu sebabnya orang perempuan ni selalu sebesar hati-hati. Jangan suka share kebahagiaan. 3 perkara jangan share. Pertama, jangan share kebahagiaan. Kedua, jangan share harta benda. Ketiga, jangan share ahli keluarga. Jangan share. Rumah sangat share. Pegang tangan, kat handbrake. Imamku. Nampak dia lelaki handsome sikit. Imamku. Bergegar tulang rusuk. Nampak yang tak handsome tu, mesti harap kematian. Cuma sikit orang ni kan. Suka je label orang. Jangan. Bahaya sebab banyak penyakit ain. Penyakit ain tu tajuk yang lain, namanya dah 2 camang ke depan ni. Jangan terlegi. Dan kata Ustaz Syed Abdul Qadir, kalau orang lain dapat kegembiraan, dalam hati kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki lah dia. Orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengan bos kita dapat pergi haji tu, macam tu je. Kita tak rasa apa, maknanya dengki dah. Dengan kawan kita dapat naik pangkat. Ya, semalam aku dah dengar. Dengan kawan kita boleh kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang. Dengan anak dia dapat semua A peksa baru ni. Yalah, semalam minta nombor ada 1,200 orang budak ada di mana seorang-seorang kot. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengan bos kita dapat pergi haji tu, tahap kabel pakainya tu confirm dia. Confirm dia. Dengan dia dapat naik pangkat tanpa dijilatnya bos tu. Dengan dia beli kereta baru tanpa dia dicuri duit down payment tu. Dengki juga tu. Dengan anak dia dapat semua A peksa baru ni, macam anak dia seorang pandai. Semua dengki. Sepatutnya macam ni. Dengan bos kita dapat pergi haji tu, dia kata, bos dapat pergi haji, bos. Ya Allah, happy ni bos. Nanti kalau bos pergi, bos jumpa doakan saya tau. Ya Allah, senang sangat pergi bos. InsyaAllah. Salah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana pergi ke mana? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa alam hitam, boleh pergi pada tahun 2150. 3 kali mati hidup lagi. Belum mati balik. Tapi boleh buat rayuan lah, mana tahu kan, rezeki dapat pergi kan. Dengan kawan kita dapat naik pangkat ni, ya ke ya Allah, dia naik pangkat jadi apa? Itu integriti, ya ke ya Allah, apa-apa boleh minta tolong dia. Okey je tu, apa boleh minta tolong dia. Dengan kawan kita dah bagi kita baru, ya Allah, kita dah lah kata tumpah kawan yang kita dia. Boleh kita nak
Kata dia, tak isi minyak, bawa tidur. Happy lah. Happy lah. Dia dengar anak dia dapat sebuah A, dia baru ni. Ya Allah, tak sangka ada anak-anak staff kita yang pandai. Maknanya membuktikan kerja dekat sini tak menghalang anak kita jadi pandai. Macam tu fikir. Ingat tak Abang Haji nak kerja kat sini yang sukil? Abang Haji tu lah yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Iyalah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Bini dia umur 25. Dia betik kau. 80 dapat bini 25. Tak terangkat kening. Kan? Pada orang yang baik, yang tak dengki, dia cakap Alhamdulillah dapat isteri yang tegak boleh jaga dia. Tapi mana yang mulut jahat, malam pertama mati tu, cuba cakap elok-elok. Yang kau marah ni apa? Dah rezeki dia. Kalau kau tak pasti nak bertanya perempuan tu, dia akan nak tanya sikit. Kau macam kau pilih Abang Haji tu kan umur dia dah banyak ke? Kita mesti nak cakap pertama Abang Haji kan romantik. Romantik untuk Fana Jurau. Memang kita besar.